Jangan biar sakit pinggang acik makcik sampai nak ke tandas pun kena minta tolong anak. Azabnya Tuhan saja yang tahu. Kalau dah mula rasa kebas, semut-semut ataupun kaki rasa lemah, jangan ambil mudah. Sebab tu penting tahu untuk jaga kesihatan saraf sakit pinggang ni dari awal. Tapi ramai tak tahu sebenarnya ada satu bahan herba yang dah lama digunakan dalam amalan tradisional. Nama dia damar merah ataupun orang panggil karidalis. Yang digunakan dalam formulasi tradisional untuk bantu menjaga keselesaan badan. Bila pinggang kita ni sakit, kita terus pergi urut. Benda tu memang bagus, tapi kelegaan dia hanya sekejap je. Dan bila sakit tu datang, kita punya sakit tu akan datang balik. Sebab tu, selain urutan, penting juga untuk jaga diri secara menyeluruh. Jadi kalau acik pakcik nak cuba ikhtiar dengan kapsul ketika ni, insya-Allah badan akan lebih sihat, pinggang akan lebih kuat dan lepas ni nak buat apa-apa aktiviti nak berjalan lebih mudah. Klik link dekat bawah ni untuk order sekarang.